dan cantik tapi kecil. Okey. Interspesies apa? Lepas tu ni siapa, kenapa kat situ? Siapa yang ada dekat dalam interaksi antara hidupan. So dia ada interspesies dengan intraspesies. Oh, okey, kenapa dia ni je ada arrow, ni tak ada arrow? Lupa. Terlupa. Dia terlalu fokus kat kecantikan. Dia sampai terlupa okay. So kena ada arrow lah. Macam tu lah. Okey. Oh, siapa yang ada interaksi antara hidupan? Siapa yang ada dalam tu. Okey, apa interspesies, apa intraspesies. Okey, very good. So itu ialah apa? Apa-apa? Apakah maksud interaksi antara hidupan? Alright. Atau nak lebih jelas, letak kata kunci soalan ni dekat atas arrow. Siapa yang ada interaksi antara hidupan? Okay. Ini apakah interaksi antara hidupan? Okay. So lagi jelas letak dekat arrow lah. Tapi kena nampak flow tu. Simbiosis tu bawa interspesies ke intra? Dua-dua. Is it? Simbiosis. Simbiosis dua-dua. Simbiosis adalah interaksi antara dua spesies berbeza yang hidup bersama. Kan? Itu nota yang korang dapat kan? Betul. Jadi dia interspesies ke intra? Inter. Nama pun interaksi. Tak ada interaksi, ada intra, ada intra. Tapi inter adalah, simbiosis adalah inter. Okey. Jadi sepatutnya simbiosis tu arrow dia dari mana? Arrow dia daripada inter. Yes. So sepatutnya flow dia macam tu lah. Bila flow dia macam tu lagi jelas. Okay. Alright. Okay, boleh tutup. Dan Adam boleh bagi soalan yang ditunggu-tunggu. Mana menutup dia? Balikkan. Boleh bagi.